bukan ke tempat yang ada banyak Slendrina tu? Itu apa tu? Hah, itu bukan ke Slendrina? Hai guys, aku Tian Habitas. Hari kita akan main game Slendrina. Masuk ke game ni, jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Jadi kita dah dekat-dekat bulan-bulan tak upload video. Jadi hari kita akan main game Slendrina. Kita akan main yang ni, ambil lah naik Kesia. Kita buka pintu ni dulu. Pagar gamenya akan menyeramkan. Kalau nampak kan, itu ada apa? Okay, kita ikut sini lah. Jadi saya kalau nak main game Slendrina, kita cari buku. Bila itu buku, ni buku pertama. Dia masih kat situ guys, dia masih kat situ. Jadi tak apa-apa lah. Tapi sini aja, atau hilang. Itu kau melata guys, itu aje lah. Dia apa benda lah. Dia kat sini, kita tengok dulu. Tak ada buku, tak ada apa-apa. Dulu tengok buku pertama. Saya kena pergi sini lah kan. Sekejap guys, apa sini? Apa tu? Mami lah Zartos, anjay. Jadi kita akan cuba jalan ke sini. Okey, buku kedua. Buku kedua kita dah jumpa. Kita cari buku yang ketiga. Sini ada. Ya, buku ketiga. Sangatlah mudah sekali game ni. Mana ni, enggak ada seram-seramnya main game ni. Atau orang apa nyerang sangat game ni. Game kayak gini dia kata seram loh. Tak tahulah aku. Mana ada seram-seramnya game ni. Gak ada itu seram-seramnya tuh. Aman damai aja gua main game ni. Enggak ada seram-seramnya. Saja itu aku berdiri saja. Enggak ada seramnya. Okey, kita akan terus jalan. Kita akan mencari buku. Ini berapa ya? Dah memang main 5 buku tidak kan? Betul kan? 5 buku lah. Kita akan mencari 5 buku. Pergi mana lagi sini? Oh, ada pintu. Ini ada kunci kat situ. Kita cari kunci dia. Yoi. Mama ini Zartos. Aman guys ya, mana ada saya terkejut. Saya bukan orang gampang terkejut ya guys ya. Apa bunyinya? Terbang kat ini anjing. Gak ada bunyi anjing terbang kat itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ui. Okey, lagi 4 buku lagi. Kita baca buku dia. Kita tambah. Ini mungkin coba atau kita cuba buku lagi. Tapi saya macam tak ada lah buku di sini. Sini ada pintu, coba kunci lah. Mantap, luas sekali ruangannya. Cuba saya cuma ada buku kalau jumpa je Lisa. Kita enggak bisa. Mama Mia Zartos. Lagu, bukan kejut. Mama Mia Zartos. Lagu bisa. Itu ada Prancis aja. Mana gini jumpanya? Kunci kita jumpa satu. Ada. Sia-sia anjing kau masuk sini. Kita ke mana? Kita cuba masuk ruang yang berdarah itulah tadi ya.
Kita masuk, nggak tahu ada sesuatu di situ. Sini yang terus lagi. Sini kita straight. Hanya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa je ujian apa gua ni cuy? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa cocok. Tengok lagi ada ke tidak. Kunci. Ruangan mana harus kita masuk ni guys ya? Sini tak ada. Ini di sini. Pintu. Kunci lagi. Dikunci mulu dah pintunya. Susahkan gua aja main game ni cuy. Ada apa-apa. Sini. Kali aku ni. Yang cakap kupus-kupus semua. Kayaknya kayak aku patah balik dah. Ada kelas suruh di sini. Mama, tolong aku mama. Aku dikacau oleh hantu mama. Kali aku. Dah, kita akan teruskan main game ini. Aku nak jumpa satu pun malu la play hayat ente mau di sama ana. Sini kita akan terus jalan. Ini lagi 4 buku nak cari mana ni cuy. Terus ke sini. Aku dikunci dulu saya ya. Ali main kayak gini dah. Mana ini dah. Aku main game ni dah tadi. Kita tengok dulu ada apa kat sini. Ada apa? Ini mulut kayak gitu bisa takut gitu? Jangan ada lah. Masa ID BTS boleh takut? Ada macam sekali lah. Jadi kunci ke buku ke? Ini nggak capek apa yang masuk tadi. Nah, mana kosong. Caci cuk. Ini lah. Nggak tahu ruangannya ada bukunya. Mama. 万華鏡サインか。 Kau malah patah balik gua. Kau malah patah balik. Alamak. Ini. Kita ke sini guys. Atau guys ada buku lagi guys. Suka kali lah buat aku kaget. Apa sih untuk buat aku kaget? Ini kita kunci lagi pintunya. Kau mau kemana? Hai. Kunci cuy. Apalah, aku nggak nampak loh bintang itu, tiba-tiba udah kayak gitu.
Sabar, kita main lagi sekali. Main lagi sekali. Dia betul aku menyerah lah. Kita main lagi sekali. Okay. Kali ni kita kena menang. Jadi kita tunggu kat sini dulu. Kita tengok. Pertama. Okay, buku pertama dah dapat. Kita akan keluarkan jurus pemain game gua ya guys ya. Dah kakek gua, dengan kakek ni gua dah separuh kali. Udah takut ni. Kakek kan aja gua main macam ni. Gua dah kejut ni gua dah pro. Udah kejutkan gua lagi. Ayo gua dapat jago ni. Ayo kita jalan lagi dan kosong. Udah gak usah takut, toleh aja. Aku nak gas takut ini guys ya. Kita ke sini. Mana tahu guys, ada apa-apa kan. Belok sini kot. Terus, kita cuba terus kan. Ini kunci pintunya itu. Sini tak ada apa-apa. Pun tak ada apa-apa. Aku bilang, seperti kena kayak gitu. Enak juga. Suka buat macam ni. Sukalah. Okay, 3 buku. Ini buku lagi tu. Cuba terus. Tak tahu kita jumpa apa-apa. Sakit. Ada 2 kunci kat sini. Lagi. Kunci dah. Cuba kita pergi sini. Atau ada apa-apa kat sini. Siapa juga ya main game. Penat jugalah main game macam ni lama-lama. Kau kayak sia-sia lah. Tak ada guna saya buka pintu tu. Ini kata kosong. Tak ada orang lain. Ada apa-apa di sini. Okey. Cuba buku lagi. Nice. Lagi 4 buku lagi. Kunci. Mantap. Ya, kita tinggal cari buku lagi. Tapi masa saya kena cari buku kat mana. Dapat kunci lagi guys ya, lumayan. Okay, dapat kunci lagi. Kita cuba cari. Kan ingat aku kunci tadi macam mesin lah. Punya bukan. Kena prank aku cok. Okay, kita pergi sini. Ada apa-apa di sini? Tak ada apa-apa. Okay. Kita mula harus jaga guys kan.
Buka tadi kan. Kat sini ada apa-apa ke? Macam tak ada. Oh, tadi kita cuba pergi ke ruang ni pula. So yang membaca kunci je. Membaca kunci. Lagi 4 buku nak cari mana ni? Buku cari mana? Itu strong. Lama ditunggu. Boleh tak? Okey lagi. Lagi 3 buku lagi. Nak cari mana ni? Aku capek ni jalan-jalan ni. Sini. Ya, lagi sekali kena. Lagi sekali. Mantap. Yang terbaik ni. Game ni memang terbaik. Pas sekali kau dengan game ni. Dah. Dia pula terbaik ni. Sampai kali. Wah. Itu satu. Ini baru ada 5 buku lagi. 3 buku lagi nak cari. Okey. Kunci. Mantap. Game ni memang baik. Dia dah bagi kita apa tu? Cicak terbang tadi kan. Baru dia nak bagi kita kunci kan. Cicak terbang. Cicak betul. I'm strong. Ada kita. Boom. Aduh. Kamu yang pasti tinggal. Pasti tinggal. Mana jalan keluar ni? Janganlah buat aku pening je. Pintu guys. Nah. Buku ni kita dah jumpa. Kalau apa kan? Dua lagi. Sikit lagi bertamat. Kenapa kita dapat mentamatkan game ini? Jangan tahu mana saya. Kejadian yang kedua kali tak akan terjadi lagi sekali. Biasa. Tak ada apa. Kau adalah Idle Phantom X. Jadi kita dah dapat kunci. Cuba kita jalan lagi. Sudah. Ada asing kat ruangan yang ni. Jadi pintu pertama kita masuk banyak pintu terkunci. Cuba jalan dulu. Mau tahu ada dapat sesuatu. Macam tak ada. Kita jalan lagi terus. Terus lagi. Cuba ke sini. Buku nasi mana ini? Mana ini? Cepatlah dikit ni. Ini ke? Wah, terpencil je. Sudah. Kat sini tak ada, kat sini macam tak ada juga ni. Cuba kita pergi sini. Kosong lagi. Manalah, bagilah satu kunci. Satu kunci, bagilah lagi 2 buku je saya perlukan.
kode cerita pacaran ni. I'm strong. Oh mama, I'm strong. I'm strong. Jaya ni kalian ni gua. Macam tak ada kan. Dia tak ada. Tak ada kan. Tak ada. Cuba ke sini. Sini dan ke sini. Yes. Jadi jumpa 2 buku guys. Kita akan menambahkan game ni. Let's go my man. Tapi kau dah boleh tamat. Yo, kita jalan terus. Cepat. Mana pula pintu keluar ini? Mana pintu keluar? Mana pintu keluar? Kita dah berhasil dah. Kita dapat buku. Cepat, mana pintu keluar? Ni ke? Cepat. Yes. Dan ini kita telah menambahkan skin Slendrina. Yeay. Dia tepuk tangan. Dia keluar. Tepuk tangan. Okay. Kita dah telah menambahkan game Slendrina. Okay, kalau korang enjoy dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Jumpa di next video. Dadah.